dia. Nah dulu nak buka urinalnya. Maka berkata perempuan itu, adakah pada Allah itu syok? Maka kata Ibnu Qayyim, tiada syok, tetapi barangkali kedatangan syubhat maka menolakkan dia dengan kitab ini. Yang juga sebab urinang dah kitab tauhid tu puluh dah. Dia kata dia matai jam dah ngaji dia kau beriman. Oh, dia Allah nama dia yakin. Ibnu Qayyim urun dalam belajar dalam gugaran kitab tauhid ambilnya. Ma orang tu orang yang ragu Allah Taala urinangnya. Ibnu Qayyim hana. Zaman sekarang ditanya kadang nak urusnya kelabui tauhid. Ibarat itu dan tauhid bermacam-macam dia berkasih macam-macam aliran. Jadi dengan kitabnya terjawab. Kan pengertian ini dan dia nauru ragu kedua untuk pula subhat yang datang dalam tauhid. Yang sekarangnya yang dijawab oleh Ibnu Qayyim urinangnya. Pudahlah urinangnya. Maka berkata perempuan itu, tiap-tiap orang yang membantahi pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku cucukkan dua matanya dengan anak jariku ini. Kawinannya nyong tulanan rode ondu daun tre bahala nyong anu jaro lo kok nama dia